Assalamualaikum. Hari ini kita unboxing satu barang baru. Kita main roasting, bakar-bakar. Ni baru sampai semalam. Ni untuk klien package apa ni? Ini boleh masuk package. Ansuran boleh. Cash boleh, ansuran boleh. Kita main nak jadi supplier kopi from bean to cup. Daripada kita roasting sampai kita ada kafe. Boleh buat kafe macam tu. So biasa kalau kita nak ada roasting ni, at least penggunaan sebulan tu berapa puluh kilo tu Cik? Kalau kita pakai sendiri dalam 30 kilo boleh lah ada roasting. Banyak lah sendiri. penyimatan kos kat situ. Kira je lah 30 kilo, katalah kita pakai 30 kilo, 1 kilo kalau upah roasting RM30. Kita tak payah belilah. Kita beli bean sendiri, kita suruh orang roasting pun dah RM30. 30 kali 30 900. 900 dah kita save kat situ untuk satu bulan. Itu belum kalau kita beli bin lagi mahal. Kan? Katalah kita beli bin. Tak usah katalah beli bin RM900 tu. Kalau katalah barang ni kita pakai sebulan 30 kilo, maksudnya dalam masa setahun kita dah save 10,200. 2 tahun dah ROI. 2 tahun dah ROI. InsyaAllah ROI. So dia punya roasting ni sama yang macam ni ke Cik? Ini adik dia. Lebih advance sikit. Yang itu abang sulung, kuranglah dia punya features. Yang ini insyaAllah features dia lebih sikit dan senang pakai. Yang ini Tak perlu jadi pro lah. kalau nak pro tu kena belajar sikit lah. Kalau setakat roasting untuk penggunaan sendiri dan untuk siapa-siapa yang minat, orang kata tu manual roasting daripada roaster punya perspektif, bukan mesin punya perspektif. Kalau mesin yang dah dipanggil tu auto tu, main tekan-tekan je, kita dah siap profile, kita tekan-tekan je, dah tak risau. Kalau yang ini kita kena monitor. Roaster kena monitor. Kalau nak roast setiap kilo yang kita pakai tu kita kena monitor. Tak boleh kita main lepas je. Nanti lain profile jadinya. Ini untuk take kapasiti sekilo. Kalau setakat nak buat roasting sendiri, kemudian adalah kawan-kawan 2-3 orang yang nak support. Mungkin kafe-kafe kecil boleh collaborate. Dia beli bean, kita tolong roasting pun boleh juga. Kalau nak specialty pun boleh je Specialty pun insyaAllah boleh. Dia punya ni senang kontrol. Tapi kita kontrol sendirilah. Untuk yang bukan yang auto, maksudnya bukan komputer, kita kontrol sendiri. Kontrol sendiri dia punya apa yang kita nak, tahap mana yang kita nak. Macam tu. Ni harga market starting berapa ni Cik? Kalau kita beli cash, ni Indonesia punya kata ni cash maybe dalam 16 ke 18 ribu lah, termasuk dengan shipping. Tapi kalau nak ansuran, nanti kita boleh bincang belakang lah. Tapi yang ini bukan auto, ini manual. Maksudnya nak kena masuk bin kita yang masukkan, nak kena keluarkan bin kita yang keluarkan. Kalau yang auto tu kita tinggal setting, dia akan masuk sendiri, keluar sendiri bin. Maksudnya kalau saiz macam ni, kita letak depan pintu masuk kafe kita tu sesuai lah, cantik lah. Sesuai, tapi dengan kita kena buat sikit piping lah untuk asap. Installation Installation untuk asap kita kena buat supaya tak mengganggu customer. Kalau customer yang tak suka, kalau customer yang suka, dia seronok je tengok kita roasting. Roasting ni pun menarik minat juga sebab bau kopi dibakar tu. Ni adik dia ni. Berapa tahun dah pakai ni? Ini abang dia. Ni abang dia. Abang dia maksudnya model yang lama lah. Kita dah pakai dekat 6 tahun.
6 tahun 6 tahun. Sangat praktikal. So maksudnya bila ada mesin roasting sendiri, kita boleh custom lah kita punya coffee bean tu, betul? Ya betul, kita boleh buat mix, kita boleh buat blend kita sendiri. Kita nak single origin ke, atau kita nak blend dengan apa nama ni, dengan biji kopi yang kita rasa sesuai dengan cita rasa customer yang kita nak. Contohnya macam sekarang untuk kopi-kopi sendiri kita buat blend 3 benua. Maksudnya rasa daripada Afrika punya region, rasa daripada ASEAN region, dan rasa daripada Amerika Latin punya region kita satukan. Jarang ada orang buat macam tu. Kenapa kita satukan? Sebab kita nak rasa daripada 3 region yang berbeza tu dapat dalam satu blending. Sekejap susah sikit nak keluar ni.